Minggu ni nampak cuaca cantik sikit. Bolehlah kita turun di Pasar Malam Jenaris Kajang setiap hari Ahad daripada pukul 6 petang. Persinggahan pertama di Takoyaki. Aku tengok orang beratur je, teruslah aku singgah. Flavor boleh campur-campur. 12 pieces RM11. Kita teruskan lagi mencari apa yang nak beli. Aku terpandang dah satu tafufa ni lain macam sikit. Jujur aku cakap belum pernah lagi aku merasakannya. Diletakkan tafufa, cili dan juga boba serta diletakkan air gula Melaka dan juga air soya. Untuk harga RM6 sahaja. Kita singgah beli pecal pula. Kat sini pun pot orang beratur juga ni. Boleh tahan juga ayam gorengnya tu. Tapi aku baru lepas saja makan nasi. Kita lupakan ajalah kita beli pecal aja. Untuk pecal pula harganya RM8 sahaja. Dah 3 jenis aku beli. Bolehkah habis ni? Kita teruskan lagi. Terpandang pula lah popiah ni. Jadinya aku orderlah 3. Untuk satu popiah ni harganya RM2 sahaja. Tapi memang puas hati geng. Satu popiah ni pun memang besar. Popiah gorengnya dah habis cepat betul. Popiah turun-temurun memang viral satu ketika dulu. Oleh kerana batuk aku ni belum sembuh lagi, terpaksalah aku pakai mask untuk datang sini. Zaman sekarang ni memang lambat betul nak sembuh daripada demam tau. Jadi pada korang yang sedang demam tu, cepat-cepatlah makan ubat ya. Apa yang doktor pesan dekat aku, kena banyakkan makan berbuahan. Terus aku pergi ke gerai buah ni dengan harga sebakul RM5 sahaja. Murah kan? Yang berdekatan apa tunggu lagi geng? Jomlah kita support. Boleh terus.